Langkah demi langkah, mari belajar peribahasa di Rail Corridor. Hari ini, cikgu akan berkongsi peribahasa bagai menghitung bulu kambing. Peribahasa ini bermaksud mengerjakan sesuatu yang sia-sia atau melakukan kerja yang tidak mendatangkan manfaat. Cuba bayangkan, siapa mahu duduk kira bulu kambing satu persatu? Penat, susah dan akhirnya langsung tiada faedah. Sebab itu, jika kita melakukan perkara yang membuang masa, orang akan kata kita bagai menghitung bulu kambing. Masa itu lebih baik digunakan untuk membaca buku, bersukan atau melakukan aktiviti yang lebih berfaedah. Contoh ayat, menasihati orang yang keras kepala itu bagai menghitung bulu kambing kerana dia tidak mahu berubah. Jumpa lagi untuk peribahasa seterusnya.